What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dan kali ini dalam video ini kita nak borak berkenaan dengan satu tajuk yang kita nak bawa, which is One Piece. Bagaimana kelas buah iblis Logia perlahan-lahan kehilangan dominasi. Dalam dunia One Piece, sistem pertarungan sentiasa berkembang dari satu arc ke satu arc. Sejak awal lagi, peminat diperkenalkan dengan konsep Devil Fruit ataupun buah iblis yang memberi kuasa luar nalar kepada penggunanya. Namun sepanjang ratusan episod anime dan ribuan chapter manga, keseimbangan kuasa antara kategori buah ini semakin berubah. Dulu, kategori Logia dianggap sebagai kelas yang paling menakutkan dan hampir mustahil untuk ditewaskan. Tetapi menjelang arc terbaru macam Elbaf Arc ni, kedudukan Logia nampaknya semakin hari semakin merosot. Bukan sebab ia menjadi lemah, tetapi kerana kategori lain sudah mengejar dan dalam beberapa aspek telah melampaui kategori Logia. Walaupun begitu, Logia masih mempunyai tempat yang penting dalam dunia One Piece. Beberapa tokoh besar dalam tentera laut ataupun marine masih menggunakan buah Logia yang sangat berbahaya. Antaranya adalah Borsalino atau lebih dikenali sebagai Kizaru dengan kuasa Green Fruit Pika Nomi, serta Fleet Admiral Sakazuki dengan kuasa magma daripada Magu Nomi. Kedua-dua watak ini masih merupakan antara fighter paling berbahaya dalam dunia One Piece. Namun begitu, reputasi Logia sebagai kategori buah iblis paling hebat sudah tidak lagi sekuat dahulu. Hari ini, Logia hanyalah satu daripada 3 kategori utama buah iblis, bukan lagi kategori yang mendominasi sepenuhnya. Pada peringkat awal cerita One Piece, Logia benar-benar kelihatan seperti kuasa yang tidak dapat ditandingi. Ketika Monkey D. Luffy mula mengembara di Grand Line, pengguna Logia dilihat seperti makhluk yang almost kebal, geng. Ini kerana sifat utama Logia membolehkan pengguna menjadi unsur alam semula jadi seperti api, pasir, asap, cahaya, petir dan sebagainya. Selain itu, mereka juga mampu mengawal unsur tersebut sepenuhnya. Disebabkan sifat ini, serangan fizikal biasa hampir ataupun tidak langsung memberi kesan kepada diorang. Sebagai contoh, Smoker dengan kuasa asapnya melalui Moku Nomi kelihatan hampir mustahil disentuh oleh manusia biasa. Tubuhnya boleh berubah menjadi asap dan serangan lawan akan terus menembusi tubuhnya tanpa bekas. Contoh yang lebih dramatik adalah pertarungan Luffy menentang krokodil yang menggunakan Tsunanomi. Dalam pertemuan pertama dan kedua, Luffy hampir mati sebab tak mampu menyentuh krokodil secara langsung. Hanya selepas Luffy menggunakan taktik kreatif seperti menggunakan air dan darah untuk melemahkan pasir krokodil, barulah dia mampu memberikan pukulan sebenar. Situasi ini menunjukkan betapa dominannya Logia pada era awal cerita. Pada masa yang sama, kategori buah iblis lain seperti Paramecia dan Zoan kelihatan jauh tak dapat nak catch up dengan Logia. Nampak macam Logia ni lebih parah dan dua lagi kategori ni macam biasa-biasa. Paramecia memberi kuasa unik tetapi tidak memberi kelebihan kebal macam Logia. Zoan pula hanya membolehkan pengguna berubah menjadi haiwan ataupun bentuk hybrid. Walaupun berguna dalam pertarungan fizikal, ia tidak kelihatan sehebat kuasa unsur alam semula jadi. Namun, keadaan mula berubah selepas perkembangan cerita memasuki dunia New World. Di sinilah kategori Paramecia mula menunjukkan potensi sebenar mereka. Watak macam Don Quixote Doflamingo, Charlotte Lin Big Mom dan Trafalgar Deep Water Law membuktikan bahawa Paramecia sebenarnya mempunyai kebebasan konsep yang jauh lebih luas berbanding Logia. Contohnya, Doflamingo menggunakan Itonomi untuk mengawal benang halimunan yang mampu memotong bangunan, mengawal manusia macam boneka, bahkan mencipta klon dirinya sendiri. Law pula menggunakan Nomi yang membolehkan dia mencipta ruang operasi di mana dia boleh memotong, memindahkan dan memanipulasi apa sahaja di dalamnya seperti seorang pakar bedah yang mengawal realiti. Big Mom pula memiliki Soru Nomi yang membolehkan dia mencuri jiwa manusia dan memberi nyawa kepada objek. Kuasa seperti ini sangat unik dan sukar untuk diramal. Kelebihan utama Paramecia adalah kreativiti. Berbeza dengan Logia yang terhad kepada unsur alam seperti api, pasir atau cahaya, Paramecia boleh merangkumi hampir apa sahaja konsep. Ini memberi ruang kepada pencipta cerita untuk menghasilkan kuasa yang semakin hari semakin pelik dan semakin luar biasa. Dan lepas tu pula kita boleh tengok Paramecia inilah yang step up daripada Logia awalnya, yang mana dorang ni mampu untuk awakenkan Devil Fruit dorang. Bayangkan pertarungan ketika di Dressrosa, ketika Doflamingo telah awaken Devil Fruitnya, kita nampak macam seolah-olah it's
sure death kepada Luffy, sebab Luffy pada ketika tu dia tak mampu untuk apungkan diri dia, tapi alhamdulillah lah Luffy ni dia bangkitkan pula Gear Force, dia ciptakan Gear Force yang mana dengan Gear Force model Boundman itu dia mampu untuk, bukan kata terapung, mampu untuk terbangkan diri dia, jadi dia boleh untuk atasi awaken Paramecia pada ketika itu. Lepas tu kalau dulu Zoan dianggap kategori paling biasa, sekarang keadaan telah berubah sepenuhnya. Kebangkitan Mythical Zoan menjadikan kategori ini antara yang paling hebat dalam dunia One Piece. Watak seperti Kaido dengan kuasa naga daripada Uo Nomi model Azure Dragon membuktikan betapa dahsyatnya Zoan mitos. Kuasa Zoan bukan sahaja memberi transformasi, tetapi juga peningkatan kekuatan fizikal, ketahanan luar biasa serta kebolehan khas yang unik. Perubahan paling besar berlaku apabila identiti sebenar buah Luffy didedahkan. Buah yang selama ini dikenali sebagai Gomu Gomu Nomi sebenarnya adalah Hito Nomi model Nika, iaitu Mythical Zoan yang sangat legend. Dengan kebangkitan kuasa ini, Luffy mencapai bentuk Gear 5 yang memberikan kebebasan bertarung hampir seperti kartun dan melampaui logik fizikal biasa. Manakala watak seperti Loki dari Elbaf turut memiliki Zoan legenda yang berkaitan dengan naga mitologi. Semua perkembangan ini menjadikan Zoan bukan lagi kategori yang biasa, tetapi mungkin kategori paling menggerunkan dalam cerita. Alright, satu lagi faktor penting yang membuatkan Logia kelihatan semakin ketinggalan adalah konsep awakening yang aku sebutkan tadi. Awakening merujuk kepada tahap kuasa yang lebih tinggi apabila pengguna benar-benar menguasai Devil Fruit-nya. Dalam cerita One Piece, banyak Paramecia telah mencapai tahap ini yang aku sebutkan tadi. Doflamingo mampu menukar seluruh persekitaran menjadi benang selepas awaken-nya. Law pula menggunakan teknik seperti Chrome untuk menyerang dari dalam tubuh manusia. Dalam kategori Zoan pula, awakening hampir menjadi perkara biasa bagi Zoan mitos. Luffy dengan Gear 5 merupakan contoh paling jelas. Namun sampai sekarang belum ada pengesahan jelas tentang awakening bagi Logia. Ada teori yang mengatakan bahawa pertarungan antara Sakazuki dan Kuzan di Pang Hazard menunjukkan kesan awakening kerana pulau itu berubah menjadi kawasan ais dan magma secara permanen. Tetapi ini masih belum disahkan secara rasmi. Ketiadaan contoh jelas ini membuatkan Logia kelihatan seperti agak ketinggalan dalam evolusi kuasa. Satu lagi sebab besar mengapa Logia kehilangan kelebihan adalah kemunculan sistem haki. Selepas time skip, haki menjadi elemen penting dalam setiap pertarungan. Jenis haki yang paling memberi kesan kepada Logia adalah of course Busou Shoko Haki ataupun haki armament. Dengan haki ini, seseorang boleh menyentuh dan mencederakan pengguna Logia walaupun mereka berubah menjadi unsur alam. Sebelum kewujudan haki, kelebihan utama Logia adalah ketidakwujudan fizikal mereka. Tetapi apabila haki diperkenalkan secara meluas, kelebihan ini tidak lagi begitu istimewa. Hampir semua pejuang kuat di New World mampu menggunakan haki, menjadikan Logia tidak lagi invincible. Walaupun haki boleh digunakan terhadap semua pengguna Devil Fruit, Logia adalah kategori yang paling terkesan kerana intangibility mereka adalah kekuatan utama. Walaupun banyak faktor menyebabkan Logia kelihatan semakin pudar, hakikatnya kategori ini masih sangat kuat. Watak seperti Kizaru dan Akainu masih berada di puncak kuasa dunia One Piece. Itu tak masuk lagi Aramaki Ryokugyu. Namun perbezaannya adalah Logia tidak lagi terasa luar biasa semacam dulu. Kini Paramecia mempunyai kreativiti yang lebih luas, Zoan Mitos mempunyai transformasi yang mengerikan, dan sistem haki pula menyeimbangkan semua kategori. Dalam arti kata lain, Logia tidak benar-benar mati. Ia hanya kehilangan statusnya sebagai kategori buah iblis paling dominan. Dengan cerita One Piece yang semakin menghampiri penamat, masih ada kemungkinan bahawa Oda akan memperkenalkan awakening sebenar Logia atau kuasa baru yang mengembalikan kegemilangan kategori Logia ini. So guys, what do you think berkenaan dengan teori ini? Please leave your thought di ruangan komen berkenaan dengan apa yang aku sampaikan. So I guess that's all I have untuk berkongsi kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami setia mengikuti.